podcast series. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam 5 podcast series. Dan hari ini kita ada tajuk yang special, yang sangat dekat dengan suasana fakulti, suasana universiti. Tajuknya Seni Menyulam hubungan penyelia dan pelajar, seni menyulam persefahaman. Canggih pula. Aku yang buat tajuk, aku yang lupa. Okey, dan bersama kita hari ini ada tetamu istimewa, Dr. Siti Uzairah Muhammad Tobi. Dia merupakan pensyarah FAI dan bukan saja itu, dia merupakan influencer akademik. Kalau siapa follow kau, dia tahu beribu-ribu follower di media sosial, di Facebook, di TikTok, Instagram. So nanti hari ini Dr. Siti akan menceritakan atau berkongsikan apakah tips-tips, apakah pengalaman-pengalaman beliau kan. Kita sembanglah, kita semua ada pengalaman kalau di universiti ni sewaktu peringkat masters, peringkat PhD, macam mana perhubungan dengan pensyarah dan penyelia, antara pelajar dan penyelia. Jadi tak apa, santai-santai je. Okay. Dr. Siti. So bukan calang-calang ni, I pun macam nervous sebab dia influencer. Follower ramai. Okay, kita mulakan. So first of all, mungkin orang semua nak kenal ramai walaupun dah terkenal, tapi kita lah nak kenal untuk follow-follow baru kan. Especially dekat 5 podcast series ni. Mungkin Dr. Siti boleh perkenalkan diri secara ringkas, latar belakang, bidang-bidang apa kan. Apa yang orang nak perlu tahulah pasal Dr. Siti ni. Alright, okay, terima kasih Dr. Zaira menjemput saya kali ini untuk podcast 5 podcast. Okay, 5 podcast. 5 itu adalah fakulti saya lah, fakulti kita lah, fakulti kami, iaitu fakulti kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. So mungkin ramai tertanya, siapalah kita ni kan, siapalah saya ni, macam mana berada di sini. So originally, formally FAI ni known as Razak Faculty of Technology and Advanced Informatics. So kita dekat bawah fakulti formally Razak tu kita ada 4 department lah. So saya ni di bawah department Management Science, Science Management and Design. So saya lebih kepada background saya built environment. Tu sedikit lah. So mungkin saya bermula di UTM ni sejak tahun 2007. Masa tu di bawah, masa tu belum Razak Fakulti lagi ataupun FAI, kita di bawah College Science Technology, kita mengajar pelajar diploma. So pengkhususan saya masa tu mengajar pelajar diploma penilaian harta tanah, property management, macam itulah, sebab background saya adalah bidang built environment. So sebelum saya join UTM, saya pernah bekerja selama 8 tahun lah di industri lah, maknanya buat bidang saya itulah. So saya 7 tahun di Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai pegawai penilaian dan pengurusan harta. Kemudian 1 tahun di Universiti Malaya, bukan sebagai pensyarah tetapi sebagai pegawai pengurusan harta juga. Lepas tu barulah dipinang oleh pensyarah saya. Masa diploma dia pinang, dia kata kita nak pensyarah yang ada pengalaman industri. So saya pun mohonlah ke UTM. Itu sedikit lah tentang saya. Okay. Itu yang cerita dia yang skema-skema lah. Sebagai pensyarah kan. Tapi macam saya cakap tadi, dia dalam ramai-ramai pensyarah dekat FAI ni, saya boleh kata dia yang paling popular. Dari segi follower di media sosial lah. Jadi saya nak tahu apa sebenarnya daripada pensyarah yang biasanya mengajar kat kelas. Biasanya saya sebagai bidang dalam ditugaskan untuk buat marketing ni, selalu mencabar lah kalau nak minta pensyarah ni nak buat konten dekat social media, FAI dan sebagainya. Tapi Dr. Siti sendiri kan dah ada pengalaman. Jadi boleh tak Dr. Siti sharekan macam mana datangnya minat ataupun datangnya ilham nak berkongsi secara terbuka di media sosial? Okey. Saya rasa saya ni minat berlakon ataupun minat orang kata pementasan teater tak adalah masuk teater pun, daripada sekolah rendah lagi. Maksudnya daripada sekolah rendah tu, kalau cikgu kata kita nak buat hari kanak-kanak ke hari guru ke, so kita perlukan drama pendek, saya lah orang yang akan cikgu saya gitu. Suka kan jadi nenek tua lah apalah. Saya memang minat lah benda tu daripada kecil. Sampai ke sekolah menengah, so masuk pentomen apa semua tu, masuk debat. So
benda tu saya suka, dia macam hobi lah, minat. Selain daripada biasalah kita masuk sekolah bersama penuh, kita kena belajar lah kan, so benda tu macam stres. So macam mana aku nak channel stres aku ni, so kita nak channel stres tu, kita buatlah benda yang kita suka. So itulah permulaan dia. Jadi bila dah lepas tu bila maksudnya sampai saya bekerja lah, bila bekerja pun kalau ada lakonan-lakonan, ada macam event-event yang perlukan short-short, yelah macam tu lah saya cakap, cerita-cerita lawak ke, lakonan ke, kan, pantomime ke, sampai saya bekerja di industri pun kita join, kita buat juga benda-benda tu. So itulah permulaannya. So memang saya minat lah daripada awal. Cuma bila kita dah jadi profesional ni, macam lecturer lah, so kita kena ada boundary lah kat situ kan. So saya pun masa social media ni sebenarnya, kita zaman saya belajar dulu, masa tu Facebook belum ada lagi. Masa tu kita ada, saya belajar tahun bila 2009 kot. Masih muda sebenarnya. 2008 dah tua dah. Almost BMW 5 Series Humble gitu. sangat dalam cerita ni. Jangan saya kena kecam lagi. Tak sanggup kan. Dah menjadi follower, dah beramai follower ni. So lepas tu masa tu zaman kalau Dr. Zaira, mungkin kalau kita seangkatan lah, saya tak tahu Dr. Zaira BMW berapa series kan. So saya lebih masa tu kita MySpace, Blogspot. Rakan sebaya lah. Rakan sebaya lah kan. Masa tu kan saya pun buat lah. Lepas tu datang Facebook. Masa tengah belajar ada Facebook. So buat PhD ni dia sebenarnya perjalanan yang lonely. Kita tak ada kawan. Macam kalau kita nak spend masa selalu pun tak boleh sebab kawan-kawan kita pun sibuk. So I channel my loneliness, my stress tu through social media lah, dekat Facebook, dekat Blogspot. Saya buat blog. Tapi sayangnya blog tu sebenarnya supposed to be catatan harian saya sepanjang saya buat PhD. Tapi sebab saya begitu kecewa saya tak dapat 36 bulan tu, padahal saya buat PhD 42 bulan. Submit, hardbound, siap viva semualah. Lagi 6 bulan je kan. 36 bulan tu sebab dah set target, saya delete Blogspot saya tu. Rasa macam lepas tu baru menyesal. Emosi masa tu. Emosi betapa lah kan. Aduh. So lepas tu buat Facebook. So Facebook tu, tapi Facebook tu memang personal lah, tak ada kena-mengena dengan dunia postgrad. Kemudian bila masa buat PhD tu banyak cabaran yang kita rasa benda ni kita nak share dengan orang. Pada masa tu saya rasa cabaran saya ialah research methodology. Saya kata aku beli 20 buku, kenapa semua author ni cakap benda yang berlainan? Tak mungkin dia orang yang salah, ni mesti aku yang salah. Saya kata saya berazam lah nak buat buku. So buat buku, lepas tu balik habis PhD, buat buku. Siapa nak beli buku aku ni tak terkenal kan. Orang tak tahu siapa dia ni apa kan, apa kepakaran dia. Lepas tu saya masuklah kelas-kelas orang kata marketing, business. So dia kata a good business card ataupun platform yang you boleh, a good business card, dia kata book. So saya buat buku, tapi saya tak tahu macam mana nak pasarkan kan. Sebenarnya tak ada niat pun nak pasarkan. Niat masa tu macam nak share saja. Buku, kalau ada yang pernah beli buku version saya yang pertama tu, memang nipis, boleh masuk, besar-besar ni je. Memang boleh masuk dalam beg tangan. Memang nipis, dalam 50-60 muka surat macam tu. Jual pun RM30. Memang tak ada niat apa-apalah. Niat masa tu untuk share saja. Tak sangka buku tu habis dijual, dan saya rasa saya perlu upgrade kepada better version lah, format dan sebagainya. So saya pun masuk kelas-kelas marketing tu, dia kata buat sharing dekat social media, buat Facebook page. So saya bermula pada 2011 tu dengan Facebook page lah, yang tak sangka dia kata buat sharing tu istiqomah. Macam kita buat PhD, nanti kita sembang lanjut pasal PhD tu kan, istiqomah. So kita buat sharing setiap hari ataupun seminggu tu at least 2-3 kali. So istiqomah. Sharing biasa macam mana, apa nak buat, apa yang you hadapi. So daripada situ mungkin masa tu belum ramai lagi orang buat PhD masa tu. So bila kita balik tu, kita agak macam versi batch yang baru lah. Sekarang kita dah ramai lah yang boleh berkongsi, dan kita ada banyak lagi social media lain. So daripada situlah bermulanya orang mengenali saya, dan mereka bertanya ada kelas ke tak ada. So dari situlah bermulanya Zaira.
Kan? Itulah bezanya Dr. Siti dengan saya. Saya buat juga blogspot. Saya ada juga Facebook. Tapi tak istiqomah. Hangat-hangat tai ayam lah. Jadi itu bezanya orang yang berjaya glamour, ramai follow. Tak ada niat pun nak glamour. Dia macam ni lah. Macam saya kan. Nak kurus tapi tak istiqomah. Jangan cakap tak kurus. Macam itu. Saya selalu maksudnya kejayaan tu memang kena pada disiplin. Kan, betul tu. Kalau tak buat disiplin memang tak dapatlah kita nak. Kan. So cakap pasal disiplin, cakap pasal PhD, tu balik kepada tajuk kita hari ni kan. Memang kita nak sembang pasal macam mana kita nak embedkan disiplin, komunikasi dengan penyelia kan bila kita jadi PhD student. You all tak boleh nak scam kita orang lah sebab kita orang dah lalu benda-benda tu. Kami dah pernah kan. Cuma sekarang nak berkongsi lah dan kita panggil orang yang memang dah membukukan dan juga berkongsi di social media. So sekarang ni untuk kongsi dengan follow-follow file pula. Jadi bila kita cerita pasal PhD ni kan, cuba Dr. Siti cerita lagi lanjut pengalaman masa jadi pelajar PhD dululah. Okey. Ada hubungannya macam mana dengan penyelidik, okey ke tak okey ke, love hate ke macam mana? Jangan buka sos tau, tak boleh. Okey. Silakan. Mungkin kita sama-sama lah berkongsi lah ya. Saya punya supervisor ni, saya memang belajar di UK, di Salford University di Manchester, United Kingdom. So supervisor saya bukan orang putih. Supervisor saya walaupun dia warga negara UK, tapi dia adalah asal daripada Sri Lanka. Sri Lanka. So nama dia adalah Profesor Dilanti Amaratungga. Itu nama dia. So memang well known lah kan. So berbalik kepada kisah kita bermula buat PhD dulu kan. So supervisor ni, saya ni dia punya macam ni perhubungan tu sangat profesional. Sampai sekarang saya tak ada nombor telefon handphone dia. Daripada belajar sampai sekarang tak ada. So kita memang hanya berhubung melalui email dan juga kalau perlu telefon ke bilik dia lah di pejabat. Dan supervisor saya pun sangat disiplin juga. Sebab pernah kalau ada dia dipanggil untuk share pasal macam mana you manage student you yang ramai kan, 20 lebih, you ada research center kan, 30 lebih student you. So dia kata dia memang ada disiplin juga, di mana setiap hari Rabu, saya tak ingatlah Rabu ke Selasa macam tu, dia memang akan allocate masa tu, katakan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Dia akan jumpa kita dalam sebulan tu 2 kali, setiap 2 minggu. So setiap hari Selasa atau Rabu memang dia dah allocatekan itu ialah hari dia jumpa pelajar dia. So daripada pagi sampai petang memang penuh dengan appointment pelajar. Maksudnya kalau dia ada tiba-tiba fakulti panggil meeting ke apa, dia memang akan tolak. Sebab dia kata dia memang, tapi dia perform lah, maksudnya macam bukanlah orang kata, maksudnya dia berisik lah, dia tolak benda tu, dia tolak secara baik sebab, dan memang orang dah acknowledge lah benda ni. Jadi daripada pagi tu kita dah set lah pukul 8, siapa pukul 10 siapa, so penuh jadual dia. So dia menghormati dan tidak pernah cancel lah unless dia sakit. Kalau dia perlu bercuti di luar negara atau pergi conference, dia akan maklumkan lebih awal. Sebab kalau saya tak tahu Zairah belajar di mana, tapi macam kalau supervisor kata dia tengah cuti atau tengah conference, kalau dia reply yang kata email I will not in the office, that one to reply, memang dia takkan entertain kita. So kita hormat, especially kalau dia orang cuti waktu sama. Sama lah dia orang. So memang kita hormatlah kita punya perhubungan tu. So maksudnya kita berdisiplin, dia pun berdisiplin. Saya tak tahu tadi soalan tu dah menjawab ke? Jawab. Okay. Sebab saya rasa macam banyak pula nak cakap tapi takut melebihi masa lah kan. Namanya pun sharing kan. Okay. So menarik. Saya boleh relate lah dengan apa yang Dr. Siti cerita. Saya buat locally PhD, tapi masa masters pun biasanya westerners ni di Australia pun sama. Saya buat masa di Australia. So sekadar berkongsi, memang mereka begitu. Dia tak share dia punya number. Tak macam kita. So you all yang berada di Malaysia ni sangat beruntung biasanya kita share je kan. Kan. Lepas office hour pun mereka bertanya juga kan. Tapi that kind of macam, tapi tidaklah kita orang kata ketinggalan dalam kita belajar tu. It's kind of very professional and we respect each other punya responsibility, boundary. If they expect to have something from us, kita deliver. Dia orang pun deliver juga. So it's kind of
tak headache sangat lah dekat part tu. Macam ideal ke? Kau tak pernah menangis Zaira? Awak pernah menangis tak? Tak ingat. Pernah kot. Pernah, jangan Adi pula. Saya pun pernah juga pernah menangis. Kalau ikutkan, kalau saya boleh share, jangan cerita kau lain tahu. Rahsia. Cerita dia macam ni lah, dengar tak? Saya pernah menangis 2 kali lah. Macam yang tu memang saya tak boleh kontrol. Macam sedih gila. First tu sebab saya tak ingat yang tu first ke apa. Yang tu paper kena reject. Pertama kali hantar kat jenah. Lepas tu kan Macam teruknya. paper ku kena reject. Lepas tu macam tu bukan first year pun. Macam third year kot. Third year kan macam. Lepas tu kan saya macam dekat kita ada macam workspace. Workspace saya tu ada dalam 50 lebih pelajar PhD. So kat situ lebih banyak student international. So ada lagi satu workspace tu banyak kawan-kawan Melayu lah. So saya pun pergilah masuk bilik kawan Melayu tu kan. Kak, paper saya menangis kat depan tu. Jujur. Macam bila sekarang fikir balik macam kelakar je. Biasalah kena reject kan. So yang risau nangis tu biasa Macam tu. Untuk supervisor pula, saya rasa saya pernah menangis sekali kot sebab dia macam ni. Supervisor saya tu macam saya cakap lah, dia profesional. Masa kita buat PhD, supervisor kita yang isi kita punya progress report yang memberi markah sebab kita pekerja kaitan kerajaan kan. Dia ada KPI. So markah tu kan kalau tak 80 dia macam tak naik gaji gitu kan. So kalau ikut supervisor saya punya interpretation, kalau 80 tu kau excellent. So dia tidak menganggap saya excellent lah. Sebab dia kata excellent tu means excellent lah. Mungkin kau publish kepada Scopus ke WOS ke kan. So dia tak bagi markah saya 80, mesti markah 70 lebih. So macam tengok kawan-kawan lain yang sama-sama tu semua 80 lebih. Macam sedih ni, macam sedih lah. Memang sedih lah, tapi macam masa tu HR UTM bila respon dia kata, sebab diorang pun ada datang ke UK kan untuk jumpa kita, untuk tanya ada masalah tak, you sleep on time tak, kenapa dan sebagainya. So dia kata kalau tengok report tu supervisor you okay, tulis semua, you buat ikut track apa semua, cuma markah tu je, so don't worry too much. So kita pun macam lega sikit lah. So dua perkara tu lah. So bukan kata tak pernah menangis, memang pernah lah menangis, tak adalah semuanya indah. Kalau stres, kita tak adalah sentiasa yang boleh positif je kan. Contoh kalau macam ada hari yang saya rasa macam hari ni aku tak nak tengok PC ni, aku tak nak tengok thesis aku, apa nak jadilah. Macam itu memang sangat. Macam pernah kan sesekali kan dengan perempuan kita kan hormon segala mak nenek kan. Jadi kita pun macam hari ni abang cakap UK dia ada kabut. Hari ni aku nak pergi kabut. Apa jadilah. Hari ni aku nak pergi sale Port Marion contoh. Kalau kat UK tu lah dia Port Marion kan. Mengangkutlah balik. Mengangkutlah balik. Itu ada waktu-waktu tertentu kalau pada saya lah, kau layankan je lah. Kita layankan je lah. Bahasa pasarnya ialah podcast ni macam formal sikit. Dia macam kau layankan je lah. Sebab kita tak boleh sentiasa, kita kena ada masa kita perlu sedih, kita sedih lah, kita acknowledge perasaan tu. Ada masa kita penatnya, kita acknowledge. Mana ada orang boleh setiap masa positif. Tapi tak tahulah kalau ada kan. Kalau kita perlu, contoh kalau you diuji sakit ke ataupun ada ahli keluarga meninggal ke. Alangkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun ketika Sayyidatina Khadijah wafat, ketika pakcik wafat, Rasulullah bersedih. Jadi kita maknanya kita kena acknowledge lah perasaan tu. Kita tak boleh lah macam aku kena positif, lepas tu kau tertekan. Itu bukan manusia namanya. Maksud kalau saya lah, tak tahulah Zahira. Zahira macam mana channel kan you punya? Sama, walaupun nama fakulti kita Faculty of Artificial Intelligence kan. Bukanlah kita macam robot. Kita manusia. Saya selalu cakap it's okay not to be okay. Betul. Kan. So jadi benda-benda yang Dr. Siti share tadi tu lah yang dia selalu share dekat social media dia. So you all kena follow lah. Jangan rasa macam apa benda yang dia share ni, benda tu reality. Memang yang terjadi dalam perjalanan PhD kan. So itulah dia. So kalau kita cerita pula segmen seterusnya kan, kita nak define apakah definisi hubungan sihat kalau daripada pengalaman kita lah kan. Macam mana kita nak kategorikan daripada pengalaman Dr. Siti sendiri dan juga observation kawan-kawan dan penjelma-penjelma lain contohnya kan. Sekarang sewaktu menjadi pelajar dan juga sekarang bila kita pula dah jadi penjelia kan. Macam mana kita nak define, kita nak kata hubungan tu okey ataupun hubungan tu sihat?
Okey, alamak saya macam rugi pula tak bawa buku saya ke sini kan. So saya ada beberapa buku. Satunya tu buku problem statement ke menggarap research problem macam itulah lebih kurang lah. So dalam tu saya ada cerita pasal macam window shopping supervisor. Sebab dia macam gini. Katakanlah sebelum you enter to the relationship, macam awak nak bercinta lah. Takkan kau terus nak kahwin kan. Kau nak berkenalan dulu, ta'aruf dulu. So sama juga dengan supervisor. Supervisor ni manusia, saya manusia, awak pun manusia. Manusia ni dia ada cara, macam mana cakap, perangai yang berlainan. Ada orang sangat relax, chill. Ada orang sangat structure. Buat A, B, C, plan A, B, C kan. Ada orang macam tu kan. So kalau kita kena kenal diri kita lah. Kita ni yang macam mana. Kita ni ada orang suka dikejar-kejar. Macam saya kena tak boleh lah kalau tak kejar, memang tak siap. Ada orang jangan kejar. Kalau kejar dia stres. Sebab dia kata I know to do my work. So you macam tu. So kalau you kena kenal diri you kena pasti you punya karakter. You carilah supervisor, pergi window shopping, risik-risik supervisor yang macam mana yang sesuai dengan you. Janganlah pula kalau kita dah tahu supervisor tu jenis yang memang kejar, lepas tu you ni tak boleh dikejar. You ni memang you have to have some boundary. Macam aku boleh buat kerja, you kena trust kat you kena trust kat I boleh deliver. So you mungkin perlu cari supervisor yang begitu. Tapi kalau you ni mungkin jenis yang memang tak disiplin, tak tinggi, cari supervisor yang kejar. Yang jenis mengejar. Sebab kalau tak nanti takut tak siap pula. Takut hilang di lautan dalam. Kan? Dengan kat Malaysia ni, kenduri kahwin lah, kan bersunat lah, kan menantu lah. Kucing sakit. Pergi haji sekarang musim haji kan. Kan. Anak SPM nak masuk universiti buat kenduri lagi. Contoh kan macam tu kan. So pada saya kalau saya lah, itu kalau saya tak tahu orang lain. Okey, pertama kalau saya nak tengok orang kata supervisor, saya nak ada orang yang contoh macam kita kahwin lah, kita nak sedap, mata memandang. Mungkin tak handsome di mata orang lain, tapi kat mata aku handsome. Mungkin tak kaya di mata orang lain, tapi di mata aku kaya. Walaupun dia tak ada apa orang kata syarikat ke, bukan CEO ke kan, contoh kan. Tapi kita tak memilih, maksudnya kita punya expectation, preference kita kan berbeza. So macam tu. So kalau saya tengok dulu karakter. Tapi kalau macam kita buat kat overseas, kita pun tak boleh pilih juga. Tapi betul. Saya pun bertanya juga. Sebab kebetulan profesor saya ni dengan ada seorang profesor di UTM Skudai, dia masa buat PhD sama-sama. So saya tanya, Prof Hishamuddin, okay, Prof Hishamuddin, kenal ke Prof Dilanti ni? Oh kenal, dia ni okey. So kita trust sebab kita percaya Prof tu pernah dia ajar saya master dengan degree. So saya kata Prof ni baik. So saya rasa bila dia cakap Prof Dilanti tu okey, saya pun trust, take the word lah. So kita shopping juga, kita bertanya-tanya. So yang itu yang pertama lah. Yang kedua, kalau you dah pilih apa semua tu, you dah berjumpa kan. Kalau mungkin you tak kenal, you rasa, sebab kadang-kadang boleh juga kita tak apply lagi, kita jumpa 2-3 profesor, kita berkenalan kan. Saya minat bidang ni kan, sebenarnya boleh jumpa. Tapi saya tak tahulah kalau saya okey je nak jumpa kan, kalau tak buat PhD pun. Tapi insyaAllah kalau DeFi ni kita semua very positif kan. Betul. Semua baik-baik. Semua macam saya. Macam betul saya lah. Okey, cuma diorang tidak menunjukkan di social media saja. Tak ada follower ramai. Kat fakulti kita ni kan semua supportive kan. Tak ada kita dengar kes-kes, tak ada kan? Tak ada. Kalau macam Prof Datuk Zainal itu kan, Prof Datuk Zainal pun best kalau kan. Ramai orang respect. Saya mentor-mentee dengan dia masa nak jadi supervisor kan. Kita belajar juga nak jadi supervisor yang bagus tu macam mana, yang efektif, efisien tu macam mana. So kami pun ada mentor-mentee juga kat sini. So that is how you ni lah. Okay. Itu secara orang kata generalnya lah. Tapi kalau you nak tu adalah you deliver sebenarnya. Contoh kalau saya senang je, macam sebab supervisor saya memang ajar macam tu, setiap 2 minggu sekali you datang jumpa, you kena bawa write up. Sebab kalau tak ada write up, you tak progress. PhD is learning by doing. So PhD ni bukan viva, PhD adalah thesis. So kalau you tak buat thesis, tak adalah PhD kan. So dia kata, jumpa dia mesti cakap, okay, first time saya jumpa Prof Dilanti tu, first time saya jumpa,
dia bagi saya assignment, Siti, next 2 week, okay, now I want to do, you want me a short report, like 3 to 5 page. What do you understand about PhD? Tak masuk pas topik kita pun. Dia ni nak apa benda ni, tak tiba-tiba kan, what do you understand about PhD? Kita pun buat lah. Sebenarnya dia nak tengok kita punya writing style kita macam mana. So kita pun hantar. Lepas dia tengok cakap, dia kata, I think you need to attend English class. So dekat Salford University tu disediakan English class untuk postgrad. Bukan nak belajar grammar, semua tu tak, belajar untuk menulis dengan baik. Untuk argument, debate. So masuklah kelas. So macam, ya Allah, teruknya aku ni sampai kena masuk English class. Oh, rupanya ramai orang masuk English class tu. Miss Maggie tu cikgu English masa tu lah, tapi sekarang dia dah Dr. Maggie. Boleh search je dekat LinkedIn. So kita masuklah kelas English tu sampailah akhir semester. Ingat akhir semester nak cheat, nak masuk macam dah pandai lah. Siti, Dr. Maggie, Miss Maggie said to me, not attend the class. Waduh, kena attend lagi, masuk lagi. So kan dia ajarlah cara nak buat paper, cara macam ini kan. So kita sentiasa rujuk, which is bagus lah kan. Supervisor kita kan kadang-kadang tak ada masa nak tengok all the details kan. So cikgu tu lah yang itu. So you kena deliver lah apa yang, jangan bila datang jumpa you janji nak buat write up, tapi doktor bagi alasan, kan, alasan. Tapi apa mungkin namanya cakap, Allah, kita orang buat part time macam kita, saya buat full time kan. So mungkin kalau full time, kau jangan buat business pula kan. Lepas tu PhD tu buat part time, tak boleh kan. So you kena macam tu. Saya pergi universiti dulu 9 to 3 o'clock, sebab 3 tu petang tu nak ambil anak pukul 3.30 balik sekolah kan. 9 sampai 3 setiap hari kecuali hari Jumaat sampai pukul 12. Macam kerja. Macam kerja. Full time job. Berasa berdosa tau. Duit pembayar cukai, terima kasih pembayar cukai. Kan juta kalau saya nak bayar balik. Tak sanggup saya. Bankrupt. Itulah sedikit. Maksudnya deliver what you promise. Dia macam you dah janji, you dah akad dah. Okay, Prof, setiap 2 minggu kita jumpa, I will deliver my work so we can progress. Lagi satu kan, biasalah supervisor pun manusia, dia lupa. Supervisor saya pun lupa. Saya pun sebagai supervisor lupa. So supervisor saya, dia akan minta saya buat macam catatan. Kalau macam saya dengan student saya akan kata buat minit mesyuarat. Tak payah minit mesyuarat panjang tu. Tak payah. Buat macam apa discuss, what to do next. Satu muka surat je. Lepas tu sebelum you proceed, you bagi minit mesyuarat tu kepada supervisor supaya untuk kadang-kadang dia ingat kita bagi tahu lain, dia faham lain. So bila supervisor tengok tu what to do next tu, oh dia faham. Kalau tak faham kita betulkan. So dekat situ dia Prof, hari tu Prof dah kata dah baca part ni. Kadang-kadang kita lupa. Biasalah kita dah 5 series kan. Ni nak pencen umur 65 katanya kan. Kan seram. InsyaAllah lah kan seram gitu. So bila kita ada minit mesyuarat tu, kita boleh, Prof, kita tak adalah macam nak accuse Prof tu lupa. Prof, hari tu bulan lepas kita dah bincang dapat ni. So Prof kata tak perlu proceed yang ni, kita proceed yang ni pula. So itu sebagai evidence gitu. So diri you selamat, saya pun tak ada rasa macam ofensif, supervisor pun tak rasa ofensif kan. Betul. So saya selalu buat macam tu lah dengan student saya. Itu pun untuk you boleh ada buat tips tu lah. Betul. Saya setuju. Alright. Ada so, betul nak tambah? Betul. Betul. Saya pick a few points lah daripada apa yang Dr. Siti share tadi kan. Antaranya memang kita kena sentiasa communicate dengan supervisor, dan macam contohnya pelajar kena actually defend your work dan kena ingat apa yang dah di komen sebelum ni kan. Sebab kerana isu yang saya selalu dengar adalah bila jumpa penyelia je, tiba-tiba penyelia dia cerita lain, jumpa lagi sekali penyelia cerita lain. Masalahnya macam Dr. Siti cakap, kita ni kadang ramai student, kita pun bukan nak ingat semua dia ni A ni buat apa, B ni buat apa. Jadi kalau you datang dan defend your work, you dah prepare, of course tak adalah mencapah sangat. Tak adalah tiba-tiba kita ni dapat idea baru, lepas tu kita suruh, nanti you akan rasa confused. Itu lagi satu sebab kalau dia orang jarang jumpa kan. 2 bulan 3 bulan pun nak jumpa, kita pun dah tak ingat dah. Lepas tu kita tanya dia pun dah tak ingat. So mula dah datang idea baru tu kan. Sekurang-kurangnya sebulan sekali datang jumpa tak. So walaupun katalah mungkin culture-nya berbeza lah. Kalau macam Dr. C cerita tadi, macam saya punya pengalaman sendiri pun dekat luar negara, biasanya penyelia akan set dia punya appointment date tu satu minggu tu ada hari yang spesifik. Tapi saya perasan dekat Malaysia ni mungkin bergantung kepada pencara juga. Saya sendiri
pun tak berkesempatan nak set. Satu hari bila kita set pun kadang-kadang studentnya tak datang kan. So saya lebih biarkan student fleksibel memilih. Tapi bila biar mereka memilih tu, kadang-kadang dia tak datang-datang. Ya, dia so bila tak datang, kita pula kena cari. Manakah dia? MIA kan. So itulah timbulnya miskom kadang-kadang tu, kesilapfahaman. Hari tu kata lain, hari ni kata lain. So sebenarnya it's a work together lah kan. Itu yang cakap kena ada chemistry yang bila memilih tadi tu. Ta'aruf. Kalau tak ada ta'aruf nanti lama jadi ru'yah. Sebab you kena ingat. Bahaya tu. Sebab student dah hilang ingatan kan. Pensyarah pun hilang ingatan gitu. Okay, so on that note kan, kalau dalam mada kita mencari-cari tu ataupun bila kita dah mula, benda ni patutnya di-detect waktu awal-awal lah kan, kena pasti. Apakah tanda-tanda lah kalau macam perhubungan tu ada red flag lah, yang macam kita masih ada chance untuk mungkin bertukar supervisor. Tak salah, ramai yang tak nak atau takut tukar supervisor sebab dia rasa macam salah. Benda tu tak salah. It's the right of both party lah sebenarnya. Apakah tanda-tanda yang mungkin kita tak ada chemistry, bukan siapa-siapa dia ni tak bagus, dia ni tak bagus, tidak. Mungkin Dr. Siti boleh share kan? Soalan trap ni. Right. Sebab kita kena jaga banyak hati dan perasaan. Okay. Pelakon lagi aku ni kan? Ya, memang nampak dah tu. Ciri-ciri pelakon nak. So, red flag okay. Kalau macam Dr. Zaira cakap tadi lah, kita sebenarnya pelajar sebenarnya boleh apply untuk menukar supervisor kalau you rasa tak sesuai ke. Mungkin tak sesuai ni ada banyak faktor lah buat yang cost dia. So mungkin kita rasa, sebab kadang-kadang kita buat PhD ni kita rasa mula-mula kita nak fokus bidang A, tiba-tiba kita terfokus ke bidang B contoh kan. So mungkin supervisor yang kita dah ada sekarang tu bukanlah pakar dalam bidang B. So dia bidang A. So boleh, tapi mungkin dia tak sehandal contoh Profesor Dr. Zaira. Dr. Zaira bidang B, saya bidang A. So itu satu faktor. So mungkin kalau you rasa adalah lebih baik, boleh je suarakan kepada supervisor you untuk bertukar supervisor dan mungkin mengekalkan you sebagai co-supervisor kan. So itu pun biasa berlaku kan bila bertukar orang kata bidang ataupun topik kepada yang arah yang berbeza. Untuk sekiranya red flag yang macam mungkin you rasa kadang-kadang macam ni lah, supervisor ni dia ada yang doktor, ada profesor madya, ada profesor, belum cerita lagi mereka juga memegang tugas-tugas admin, ada setengah daripadanya. So mungkin ada yang agak sangat sibuk. Bukan agak sibuk, memang sangat sibuk dengan dan kami lagi kerja-kerja komuniti lagi. So ada banyak tugas-tugas lain, KPI lain yang perlu dicapai. So to be honest ni kalau saya mungkin saya rasa sebab saya ni wanita, perempuan, jadi saya memberi boundary kepada diri saya untuk tidak terlalu orang kata lebih bekerja di lain-lain tu lah, supaya saya pun ada masa untuk family. So mungkin contoh kalau lelaki, so kita bukan cerita pasal gender bias kali ni. Mungkin kalau lelaki dia mungkin tak perlu urus rumah tangga, tapi ada je lelaki yang urus rumah tangga. Janganlah kejar saya, okeylah kan. Jangan kita maksudnya kalau macam wanita, kita kan kalau kita ibu, kita isteri, kita ada banyak role yang lain, topi nak pakai kan. So itu kesibukan daripada wanita. Kalau lelaki mungkin dia mungkin sibuk dengan benda-benda yang saya cakap lah, admin dan sebagainya. Tapi ada juga wanita yang kat tempat kita ni yang sangat terkedepan kan. So mungkin dengan kesibukan tu you rasa you mungkin you ni jenis yang perlu untuk jumpa supervisor kerap. So you rasa macam tak cukup masa. You prefer supervisor yang mungkin boleh bagi you masa yang mudah dihubungi, boleh jumpa kerap. So you rasa mungkin disebabkan tu you rasa nak tukar supervisor. Boleh juga sebenarnya. So ada banyak sebab lah. So you rasa mungkin bukanlah supervisor you yang busy sangat tu tak boleh jumpa you, tapi masa dia mungkin tidak banyaklah berbanding mungkin compare. Kita bayangkan profesor, contoh kita bagi contoh doktor yang baru masuk dengan profesor kan lain lah, sebab dia dah profesor, dia dah well known, reputable, orang panggil sana sini, bagi talk, bagi peringkat polisi dan sebagainya. So masa dia tu memang limited lah. Dia diperlukan oleh masyarakat, oleh banyak stakeholder. So mungkin you rasa macam you
you rasa tak cukup untuk you tu, so you boleh je cari ataupun you cari co-supervisor. Macam kita boleh sampai 2-3 co-supervisor, dan kita pun kadang-kadang boleh ada setengah PhD kita, sebab kita ada banyak jenis PhD. Betul. Kan, PhD industri, PhD engineering doctorate, so professional practice. So boleh juga kita perlu ada supervisor daripada industri. Betul. Ataupun daripada universiti yang berbeza. Kan, so different university pendekatan ni pun berbeza. Tak sama, betul tak Zaira? Betul. Itu you setuju dengan I tau. Itu sekali kita kena bersekongkol. Sama kan, gaduh pula kat sini. Tapi kalau bersembang dengan Dr. Siti ni, kalau saya tanya semua soalan yang senarai, sampai besok pun tak habis. Kau apa dah, kita dah habis masa dah. Tak apa. Jadi saya skip lah beberapa soalan, tapi masih lagi dalam konteks penyelia pelajar ni lah kan. Berbalik kepada Dr. Siti punya peranan sebagai influencer lah dikatakan kan. Bila banyak kongsi mengenai research method, mengenai PhD ni, pernah tak dapat DM daripada follower, daripada peminat-peminat contohnya, DM yang genuine yang kata, yang menceritakan macam dia stuck dengan penyelia, ada masalah dengan penyelia. Pernah tak dapat soalan macam tu? Adalah. Dia macam macam mana nak cakap ya, dia ni kan macam saya cakap lah, karakter. Mungkin ada orang macam contohnya saya ni garang tau kalau jadi mak. Mak kan saya, ada orang dia sabar dengan anak dia kan. Saya tak boleh, saya kalau anak saya tak boleh, mama gitu. Macam itu, macam singa tau. Macam itu. Tapi ada orang sabar kan. Macam adik ipar saya tu tengok kan, dia ni macam lembutnya, dia tak pernah marah ke? Lepas tu tanya kat anak saya, awak tak pernah ke pergi rumah aunty tu, masa kat rumah aunty tu tak pernah ke tengok dia marah sepupu awak? Ada mama, tapi dia marah tu macam tak marah. Dia marah lembut. Macam mama. Kan? Dia macam, dia karakter tau. Dia karakter. So mungkin karakter tu menyebabkan kita, jiwa kita tak boleh terima kan. Hati tisu kan. Ada orang macam itulah. Ada orang supervisor yang lemah lembut. Ada orang, itu bukan supervisor tau, itu individu. Faham. Karakter dia lemah lembut, macam okey, macam mana hari ni kan. Okey, ada masalah apa. Ada orang mungkin supervisor yang firm. Dia firm kan. Macam next, okey, macam mana awak? Very firm. So kalau you rasa tak suka, you change lah. You change. Sebab yang penting hati. Kalau hati kita tak happy, apa pun tak jadi kan. Dia masalahnya hati ni, kita boleh ada kuasa atau power untuk kita buat kerja bila kita happy dengan kita marah. Kalau kita marah, kalau saya marah, bersih rumah saya. Produktif. Semua aku kemas. Cuma bunyi ni kuat sikit lah. Kuat sikit. Tapi result ada. Pinggang mangkuk tu kelentar-kelentar sikit. Contoh kalau you macam, aku tak boleh ni, supervisor aku cabar aku ni. Okey, tak apa, kau tunggu. Aku siapkan paper ni. Siap. Marah kan. So, sedih, marah, ada energi. Apa yang tak ada energi, Zaira? Sedih, marah. Marah, happy. Sedih, tak ada energi. Kita kalau sedih, kita lemau je kan. Lemau. Kita tak boleh bergerak. Kita tak ada energi. Kita macam tak ada power. Kalau marah ada power, dahsyat marah ni. So tadi tapi bukanlah kita nak suruh dia marah. Maksudnya marah tu kita membuatkan kita boleh disalurkan boleh kepada disalurkan. Marah tu maksudnya kita take the challenge. Betul. Kan? Kau janganlah pergi marah supervisor pula. Cikgu tu kau channelkan dekat tempat yang selamat lah, kiranya mengemas ke, nak pergi healing, nak jerit dekat bukit ke. Kan macam balik kepada apa tu, sharing asal tu tadi awal-awal tadi. Bila kita jadi manusia, kita boleh je nak meluahkan kan. Tak perlu nak suppress. Dia macam ni, kalau berlaku situasi dalam hidup, sama juga dengan kita buat PhD. Kalau you rasa macam aku rasa aku tak ada chemistry lah dengan supervisor ni. Kalau you rasa benda tu akan somehow menyebabkan you tak boleh siap lah. Kata tak boleh lah. Kalau macam ni saya stress. Saya kalau boleh saya nak orang yang lembut je dengan saya. Contoh macam saya cakap lah, itu karakter, you tak boleh ubah. So kita boleh decide kita nak tukar ke, nak ubah ke, boleh decide kan. Sebab tak ada siapa-siapa pun paksa you. Dalam hidup ni kita kena buat decision untuk diri kita. Macam itulah. Faham. Lebih daripada tu saya tak boleh cakap. PM tepi lah. Okay. So maksudnya nak kita nak katakan bahawa walaupun mungkin langit tak selalu cerah, bukan flowery selalu kan. Kalau katalah ditakdirkan penyelia, student dan penyelia tu ada hubungan yang tak berapa baik lah kan. It's not the end of your PhD, betul? Yes, betul. Cuma beranilah mengambil keputusan ataupun tanyalah
tanyalah orang lain untuk minta pendapat ketiga kan. Macam saya selalu cakap, kalau dia kata supervisor dia gini, dia rasa tak supportive, asyik nak expectation high, saya tak boleh deliver apa yang dia nak. Sebab student ni, kalau saya lah, dia macam anak-anak kita juga. Ada dia yang kelebih, ada yang power bab metodologi, ada yang power bab 1, bab 2. So ada yang semua power, ada yang sedikit lemah. So kita kena, kalau saya akan bantu ikut level lah masing-masing kan. So mungkin kalau you rasa tak boleh, dan you saya kata, kalau you rasa tak boleh dan you rasa nak tukar supervisor pun macam agak susah, you dah mungkin dah tinggal lagi 2-3 semester ke, you pergilah cari dekat situ. You ada co-supervisor tak? Saya kata, kalau dia kata tak ada, supervisor dia tak macam lebih prefer untuk ada satu supervisor saja kan. Jadi dia pun akan, saya kata, cuba cari. Biasanya dekat fakulti tu ada orang-orang yang baik. Contoh macam Dr. Zaira kan, dia minta tolong dia, dia sudi walaupun tu bukan student dia. Kalau kat FAI banyak kan, kan. Betul. Kalau dia datang jumpa saya, bukan saya lah, ramai kat FAI ni, ramai yang baik-baik, yang studi meminjamkan telinga. Sebab kita multidisiplin kan, apa bidang. Kan, jumpa minta pendapat kan. Contoh pengarah jabatan ke timbalan dekat akademik ke, so boleh jumpa untuk mendapatkan advice kan. So bukan semuanya orang kata semuanya bad, hitam je. Ada juga part-part yang putih tu. So pergilah ke arah mereka, pergilah jumpa mereka untuk orang kata dapat support, dapat advice. So tak perlu tukar supervisor. So macam kita cuba cari alternatif. Jadi apa yang Dr. cakap tadi tu macam peringatan kepada kita jugalah, apa tu, ahli-ahli akademik, pensyarah-pensyarah, penyelia kan. So kita kena lebih bersikap terbuka lah, bukan tanggungjawab pelajar saja. Kalau kata benda tu, kalau hubungan tu memang tak ada chemistry, it's okay kan. It's okay. Bukanlah macam kalau dari segi perkahwinan ada orang bercerai-berai, memanglah benda tu tak best, tetapi dibenarkan pun, dan tak naklah kita nak suffer sampai di end of PhD. So boleh saja lebih bersikap terbuka dan boleh move on lah kiranya kan. Kalau tak, bertahun-tahun nak siapkan PhD tu. Even kalau saya rasa macam kadang-kadang student saya macam bila saya nak meeting dia postpone kan, saya pun tanya kat dia, you ada masalah dengan saya ke? You rasa saya tak sesuai ke? Ataupun you nak tukar supervisor? Saya okey, boleh. Kan? Nanti dia come back lah, tak doktor, sebenarnya masalah ni saya sebenarnya gini-gini. So saya akan tanyalah kalau dia memang rasa, ataupun tiba-tiba dia tukar area, saya kata area ni macam kurang sesuai lah dengan saya, sebab yang ini Dr. Zaira lebih mahir. So why not? Kalau you rasa nak, I okay untuk sign borang untuk tukar supervisor. Saya kata macam tu. Saya boleh remain jadi co-supervisor. Betul. So macam itulah, kita pun kena macam saya dah cakap lah, betul lah Ansu jugalah kan. Kadang kita tak perlu nak take things personally lah kan. Okay. So dah panjang lah cerita, macam-macam tips dah. Mungkin akhir sekali lah, kalau Dr. Siti boleh bagi satu pesanan lah untuk pelajar-pelajar PhD ni, especially berkaitan dengan komunikasi ataupun perhubungan dan penyelia. Apa yang hendak dipesan pada mereka ni? Jangan MIA, tu je. Jangan MIA. Deliver what you agree, both of you agree. Maksudnya bukan agree je sebelah pihak je, yang both of you agree tu you deliver, supaya you boleh gain the trust. You gain the trust of your supervisor gain the trust, you punya trust. Sebab ada masa-masa kita bukan 3 tahun 4 tahun kita buat PhD tu kita sihat walafiat. Ada masa-masa memang kita jatuh sakit, ataupun ahli keluarga kita jatuh sakit. Bila trust tu dah ada, if something bad happen yang memang menyebabkan you tak boleh nak continue PhD you sebulan ke 2 bulan ke 3 bulan, dia memang genuinely akan respect you, akan bantu selagi yang boleh kan. Sebab trust tu dah build lama. Bukan setiap kali jumpa missing. Jadi kita pun macam supervisor pun tak happy lah. Betul ke budak ni? MC kan, contoh. Kan? Jadi kalau macam kita dah build trust tu, sekiranya berlaku sesuatu yang memerlukan kita tak boleh nak meneruskan pengajian dalam masa yang pendek ke panjang ke, supervisor kita akan faham. Itu yang penting. So daripada situ kita dapat support dia pula. Dia support kita dengan lebih baik, support system tu. So baru kita boleh
Maksudnya kita lepas kita balik tu kita pun dapat meneruskan hubungan dengan gembira. So itu je lah tipsnya. Okay, setuju. Sebab relationship penyelia pelajar ni kadang-kadang dia macam cermin kan. Macam mana you treat the other person tu kadang-kadang itu yang reflection pada you balik kan. Betul. Saya setuju sangat-sangat lah dengan apa yang Dr. Sri kongsikan lagi. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ni. Terima kasihlah banyak-banyak. Banyak lagi sebenarnya yang boleh ditanya dan diceritakan. Tadi kalau tu macam Dr. Sri kata tadi, boleh PM tepi part 2 ke, ataupun boleh follow Dr. Siti dekat dia punya social media. Banyak tips-tips, kisah-kisah, dan you all janganlah trigger dengan kisah-kisah dia tu. Dia menceritakan semula apa yang biasa terjadi. Kadang-kadang tu lawak-lawak je. Tak adalah nak jadi netizen kan. Tak adalah kita macam menjiwai apa yang pelakon drama. Janganlah, maknanya drama I berkesan kan. Akan minta autograf lepas ni. Okay, itu saja. Minta maaf salah silap kalau sama-sama lah kita. Alright. So itu saja buat kali ni 5 podcast series. Semoga dapat manfaat dan boleh dijadikan pedoman lah, especially untuk pelajar-pelajar dan penyelia-penyelia. Bukan sahaja di FI dan semua sekali di luar sana. Okay. Bye. Assalamualaikum. Selamat maju jaya semua. Assalamualaikum. Innovating intelligence.